الحمد لله القائل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan diri tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan pada bulan Syawal yang penuh kebahagiaan ini menjadikan kita hamba Allah yang sentiasa mendapat keberkatan, keredaan dan keampunan yang berterusan daripadanya. Tajuk khutbah Jumaat kita pada hari yang mulia ini ialah amalan ziarah penghubung silaturahim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita dapat melangkah masuk ke bulan yang penuh rahmat, iaitu bulan Syawal. Setelah sebulan kita menunaikan kewajipan berpuasa yang telah diwajibkan ke atas kita. Kehadiran Aidilfitri ini diraikan oleh semua umat Islam, tidak kira tua atau muda, kaya atau miskin, dewasa atau kanak-kanak. Sambutan Aidilfitri ini sudah semestinya dihiasi dengan amalan bersalam-salaman, bermaaf-maafan, ziarah menziarahi, kunjung mengunjungi antara satu sama lain dan jemputan rumah terbuka. Ini sudah tentu menambahkan lagi kemeriahan sambutan Aidilfitri itu sendiri. Muslimin yang dirahmati Allah, agama Islam menitik beratkan nilai ukhuwah, perpaduan dan silaturahim antara satu sama lain, terutamanya kepada jiran tetangga. Ini bertepatan dengan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menerangkan tentang kepentingan memuliakan jiran dan tetamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah dia menyakiti jirannya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah, jika pada bulan Ramadan manusia berusaha untuk menambah pahala amalan berpuasa, tetapi mengapa kita tidak mengambil kesempatan, peluang dan ruang di hari Lebaran yang mulia ini untuk ziarah menziarahi? Kebanyakan daripada kita sering memberi pelbagai alasan untuk mengamalkan amalan ziarah menziarahi ini. Bagi golongan remaja pula, kadangkala mereka lebih suka menonton rancangan-rancangan di televisyen daripada melakukan amalan ziarah menziarahi. Tambah malang lagi, jika ibu bapa sendiri tidak menggalakkan atau mengajak anak-anak mereka untuk menziarahi saudara, sanak saudara dan jiran tetangga. Akibatnya, ikatan persaudaraan menjadi longgar dan silaturahim tidak terjalin. Keluarga akan membesar dalam sikap mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Ini sudah tentu boleh menggalakkan bibit-bibit perpecahan sesama umat Islam yang pada dasarnya amat menggalakkan amalan berjamaah dan bersatu padu. Muslimin yang dirahmati Allah, amalan ziarah menziarahi dan mengadakan rumah terbuka mempunyai banyak hikmah dan kelebihan yang sangat bermakna bagi umat Islam, terutama sekali dalam menghubungkan dan merapatkan ikatan silaturahim. Agama Islam sangat menggalakkan umatnya agar sentiasa berusaha untuk memperbaiki dan mempertingkatkan ukhuwah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hujurat ayat 10 yang telah dibacakan pada permulaan khutbah sebentar tadi. Ayat tersebut membawa maksud, sebenarnya orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu itu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu beroleh rahmat. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam telah menggariskan beberapa peraturan dan adab ketika berkunjung ke rumah saudara kita. Antara peraturan dan adab yang perlu diberi perhatian oleh umat Islam seperti
Sebagai tetamu, mestilah berniat baik di atas kunjungannya. Janganlah memilih tempat untuk berkunjung seperti rumah mereka yang memiliki harta, pangkat dan kedudukan dalam masyarakat. Semasa berkunjung, hendaklah memilih waktu yang sesuai. Janganlah berkunjung pada waktu dingin pagi, tengah hari dan larut malam, kerana kebiasaan pada waktu itu pihak tuan rumah ingin beristirahat. Selaku tetamu, adalah sangat digalakkan agar berjabat tangan dengan tuan rumah sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Al-Barra radhiyallahu anhu yang bermaksud, tidak ada dua orang Muslim yang bertemu lalu saling berjabat tangan kecuali kedua-duanya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kedua-duanya berpisah. Walau bagaimanapun, amalan berjabat tangan ini mestilah dilakukan mengikut lunas-lunas Islam. Ini sudah semestinya tidak sama dengan budaya barat atau orang yang bukan Islam yang bersalaman tidak mengira lelaki ataupun wanita yang bukan mahram, kerana perbuatan itu amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dirahmati Allah, satu amalan popular masa kini dalam melaksanakan amalan berziarah adalah mengadakan rumah terbuka. Namun, perlu diingatkan bahawa dalam penganjuran rumah terbuka ini perlu dipastikan tiada unsur pembaziran dan berlebih-lebihan dalam mengadakan jamuan serta perhiasan rumah. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada melakukan pembaziran di dalam setiap aspek kehidupan, kerana amalan pembaziran ini merupakan amalan yang sangat buruk dan merupakan salah satu daripada amalan syaitan. Ini jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Oleh itu, marilah kita sama-sama menghidupkan amalan ziarah menziarahi tanpa ada unsur pembaziran bagi mendapatkan keberkatan di dunia maupun di akhirat, di samping dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan kasih sayang sesama umat Islam yang bersaudara, iaitu persaudaraan bukan sahaja di dunia, bahkan persaudaraan sampai ke akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hidup kita, meridai hidup kita, merahmati hidup kita, melapangkan segala kesulitan, membukakan pintu rahmatnya dan mengurniakan kita kehidupan yang aman damai buat selama-lamanya. Firman Allah dalam suratul Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keampunan ke atas pemerintah-pemerintah kami dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang telah menjalankan hukum hakamu dengan kebenaran dan keadilan, terutama kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasim Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haji Abdul Halim Muazzam Shah Ibn Al-Marhum Sultan Badli Shah dan Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Melaka. Ya Sattar, Ya Alim, kurniakan kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikan rakyatnya bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungi kami dari perpecahan dan fitnah memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya dari bencana dan bahaya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oke.